$1.4 trilion ke dalam ekonomi US. Saudi dan Qatar juga dijangka melabur ratusan bilion dalam teknologi, tenaga dan infrastruktur. Jadi terdapat beberapa persoalan di sini. Pertama, hubungan US dan Israel. Apakah sokongan membabi buta dan tanpa syarat US pada Israel sejak sekian lama semakin berkurangan? Kedua, negara Arab, negara teluk menjadi kuasa ekonomi baru. Negara-negara teluk kini jadi enjin ekonomi dan rakan niaga utama US. Jadi ini secara tidak langsung akan memberi lebih banyak pengaruh untuk Arab Saudi, Qatar, UAE, bukan sahaja di Timur Tengah, tapi juga di Washington dan juga Wall Street. Ketiga, apakah terdapat peluang pelaburan untuk investor macam kita seperti dalam syarikat-syarikat pertahanan dan aeroangkasa macam Boeing, Raytheon yang dilihat dapat kontrak besar daripada lawatan Donald Trump ini. Tapi industri senjata dan pertahanan ini banyak yang tak patuh syariah. Yang lebih baik ialah mengambil peluang pelaburan dalam AI dan teknologi seperti AMD, Nvidia, Tesla dan sebagainya.